Aku ada satu kasut Adidas ni, limited collection, which aku tak pakai and maybe aku takkan pakai. This is Adidas Predator Edge 94 Plus FG size 7.5 UK. Kenapa aku tak pakai? Sebab aku terlalu banyak kasut. So aku rasa while dia tengah keadaan yang brand new cantik, aku nak let go. So inilah kasutnya. Tengok close up dulu. Inilah kasutnya, Adidas Predator Edge 94 Plus. Specialnya kasut ni, okay, selain daripada Predator yang ada getah ni kan, okay, memang getah dia banyak sini, dia ialah leather. Betul, leather, bukan material yang aku tak ingat Predator Edge punya material tu, tapi memang stiff kan. Yang ni tak, yang ni memang lembut. Nampak lah, memang lembut, tak stiff langsung. And then getah dia banyak pula tu kan. Leather, okay, again leather. Dan ini ialah tapak dia, okay. Tapak waktu zaman Predator Edge lah. And leather ni pun kalau kau tengok ni, nampak tu dia ada crocodile skin. Crocodile skin punya texture dekat sini. Memang cun, okay. And dia macam not really, low cut lah, low to mid cut lah dekat sini. Laceless, tiada tali. Dia ada pair, is this one, okay. Ini actually special limited collection sebab satu ialah dia leather kat sini, and lagi satu ialah dia ikut balik design Predator tahun 1994 tu, Predator 94. Sebab tu nama dia Predator Edge 94 Plus. Memang cun. Aku nak let go sebab terlalu banyak kasut, aku tak boleh nak pakai semuanya. And then inilah shoe horn yang dapat sekali dalam ni. Dan seperti semua first grade punya kasut, korang akan dapat dia punya shoe bag. Nampak tu tulis Predator dekat sini. Okay, kotak pun cantik, kotak pun premium, kasut pun cantik. Aku nak let go for RM400. Size 7.5 UK, brand new. Kotak semua dia ready. Okay, kalau kau minat DM aku.